yang aku pegang ni kan, mesti korang terfikir kan, benda apa pula ni kan, siap ada bersongket dengan kotak warna hijau nya, macam gaya-gaya songket macam ni kan. Tapi sebenarnya benda ni, benda yang korang selalu beli dekat bazar Ramadan ataupun dekat mungkin ada setengah pasar yang macam pasar lambak ada jualan benda ni lah. Tapi sebenarnya benda ni, aku pun tak terfikir yang benda ni ada yang segera punya macam ni So korang boleh tengok dekat sini, nama dia ini adalah lalai cikang. Korang tak perlu risau sebab benda ni dia ada tanda halal dekat sini. So maknanya benda ni halal dan selamat untuk korang makan dan untuk anak-anak korang makan lah. Okay. So nak prepare dia memang sangat-sangat mudah, sangat-sangat simple. Korang hanya perlu buka dia punya plastik ni, kemudian korang tuang dalam mangkuk. Kemudian bila korang tuang dalam mangkuk, korang ambil lah air batu, ais ataupun ais ketul macam mana pun, korang letak dalam mangkuk. Kemudian korang gaulkan dia, korang sebatikan dia. So korang boleh tengok dalam dia ni memang ada sebiji macam yang korang selalu makan yang korang beli kat bazar Ramadan. So kalau korang nak dapatkan yang macam aku punya ni, kalau korang nak dapatkan yang macam ni, yang korang boleh layan tengah-tengah panas kan, memang syok. So kalau korang nak dapatkan, aku dah sediakan dekat mana korang boleh beli, dekat bawah.